Okey, diamond step yang ketiga adalah 3 CB gagal. Okey, 3 bermaksud 3 CB, 3 candle yang berlawanan. 3 candle yang berlawanan. Candle buy, sell, buy ataupun candle sell, buy, sell. Masalahnya di sini adalah dia tak ada satu bentuk yang spesifik yang kita boleh kata, contoh macam LT. LT kita faham bentuk dia macam mana kan. Ataupun TKU, kita tahu TKU ada 3 jenis kan. Tapi 3CB ni kita tak boleh nak kata, bang 3CB ada berapa bentuk. Tak boleh cakap macam tu. Itu yang pertama kan. Yang kedua adalah kadang-kadang kita akan nampak 3CB tu terbentuk seperti LT, tapi bersaiz yang lebih besar. Ataupun kadang-kadang kita nampak dia sebenarnya adalah TKU lawan TKU kan. TKU lawan TKU. Contoh dekat sini. Okay, kita tengok contoh dekat sini. Dekat sini kita nampak jelas candle sell, lepas tu TKU buy type 3. Sell, doji, buy. Ini adalah TKU buy type 3. Dekat sini kita nampak dia membentuk TKU type 1, engulfing sell. Tapi dalam masa yang sama dia adalah buy, sell, buy. Dia adalah 3CB. Jadi kita akan jadi confused bila kita tak faham aturan nak menanda ataupun yang mana kita nak mencari. Okey. Dan kat sini kita nampak juga contoh macam TKU buy lawan TKU sell, engulfing buy lawan engulfing sell. Tapi sebenarnya adakah dia engulfing buy lawan engulfing sell ataupun TKU 3CB sell, buy, sell. Dan juga dekat sini kita ada buy, sell, buy. Dia kat situ dulu, dia complicated dia. Bila kita melihat kepada bentuk dia, kita akan nampak dia, kita akan keliru, kita akan complicated. Ini kita nak ambil apa? Ini kita nak ambil TKU. Kalau TKU berjaya. Kalau kita ambil 3CB, mungkin 3CB ni gagal. Jadi TKU berjaya, 3CB gagal. Korang mungkin tak faham lagi sekarang. Tapi bila korang faham, diamond step 1, 2, 3 kan, 3 je lah. 4, 5 tu benda lain sebenarnya. Korang mungkin nanti akan nak ambil yang mana. Okay, fahamkan dulu. Yang pertama adalah kita nak mencari, kalau ke arah sell, kita nak mencari yang ke sell itu gagal. Sebabnya adalah, katakan trend sell ataupun HST sell ataupun exit port ke sell ataupun trend dah korang panggil trend sell ataupun korang panggil structure sell kan, tak, whatever. Jadi kita sebenarnya kita faham satu perkara, kalau trend sell, kita jangan lawan trend. Bang, trend sell tu jangan lawan trend. Kenapa kau buy? Itu pertama. Jadi sebelum kita nak follow trend, sebelum kita nak ikut trend yang terbentuk, trend sell, sebelum kita nak ikut trend sell yang terbentuk, adakah trend itu masih kuat ataupun dia gagal? Sebab itu wujudnya 8D diamond. Sebab tu wujudnya diamond step. Diamond step 1, 2, 3 itu 4. 1, 2, 3, 4 itu berfungsi untuk melihat adakah trend itu masih kuat ataupun gagal dah ni bang. Trend sell ni dah gagal dah ni, kita kena lawan dah besok ni. Jangan ikut trend. Jadi persoalan dia dekat sini, bila kita nak ikut trend dan bila kita nak lawan trend, dia melibatkan diamond step. Kalau trend sell dan kita melihat kepada sell itu dah lemah kan, dah lemah, dah gagal ataupun dah lemah, kenapa kita nak ikut pergi ke sell lagi? Mungkin dia dah jadi ke buy dah, sebab dia dah habis, dia dah lemah. Okay, so kita nak kita faham yang tu dulu. Bila kita faham yang itu, barulah kita tak mencari sangat. Ini LT buy, tak apalah, sebab kita sebenarnya dah faham yang memang dia akan gagal, memang akan ke buy itu akan melemah. Sebab apa? Sebab trend sebelum ini adalah sell kan. Sebab itu TKU ini gagal. Sebab apa? Sebab memang trend tengah ke sell. Memanglah apa-apa sahaja TK ke buy itu akan gagal. Dia akan gagal. Yang lebih penting adalah, adakah yang ke sell itu juga gagal? Okay, faham dekat situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu.
waktu dia kita lebih pada melihat zon 3, 4, zon 2, 3 dan 4, London, UO dan AO, kan, lebih kepada situ. Okey, jadi kita melihat kepada contoh yang lebih jelas. Kan ini trend sell, kan ini trend sell. So nak follow tak? Nak follow tak? Okey, itu yang pertama. Ada tak wujud kelemahan sell dekat sini? Tak wujud pun kelemahan sell dekat sini. Ini TKU sell 1, 2, 3, diamond trend sell lah kita kira, kan. Tak wujud lemah, memang masih kuat lagi. So kenapa kau nak lawan? Kan, ini pula, ini trend sell, jadi kita akan follow sell. Yang kau pergi tiba-tiba pergi ke buy tu, kenapa bang? Kat sini bila kita dah faham, bila keluar TK dan kita nak follow, kan, kita nak trade, kita nak entry, kita nak entry berdasarkan TK. Kenapa LT pergi ke buy? Trend kan sell, kan, HS1 sell lah kita panggil, maksud dia HS1 kan sell. Kenapa kau pergi ke buy lah pula? So something wrong dekat situ, dan kita akan lebih kepada tak apalah, aku tunggu dia gagal lah dulu, aku tunggu dia buat TK sell lah dulu. Okay, barulah kita follow balik. Dan yang lebih penting yang saya nak bagi tahu adalah, sebab itu dia akan jadi gagal, okay, and then dia buat trend sell lagi. Adakah dia akan sambung pergi ke sell? So kita nak tahu, adakah trend ini masih akan disambung atau tak? Kita tengoklah trend ni masih kuat lagi ke tak. Ada tak 8D? Ada tak diamond step? Ni kat sini ada tak DSV? DSV pun adalah dalam 8D juga, kan. Okey, faham dekat situ Okey. So kita melihat macam mana rupa 3CB yang paling cantik. Okey, dekat sini kita ada market. Contoh dekat sini, kan, market pergi ke sell, lepas tu market pergi ke buy. Ini sebenarnya market pergi ke mana? Sell ke buy? Kan, dia buat mula-mula sell, lepas tu dia buat buy. Perjalanan dia memang dia ada dua perjalanan, ke sell dan ke buy. Tapi kita lebih pada melihat yang ini, kan, lebih melihat kepada yang belakang ini. Yang belakang ni, bang, dia nak pergi ke buy ni. So kita mencari yang pertama, ada tak kelemahan kepada buy ini, perjalanan buy ini, kan. Bila korang belajar EXA, evolusi zon A, type evolusi zon A, type 1, type 2, type 3, korang akan faham lah perjalanan waktu Tokyo dan perjalanan waktu UO. Okey, Tokyo bergerak ke sell, lepas tu ada satu LT yang menyebabkan dia bergerak ke buy. Jadi UO perjalanan dia ke buy. Sebab tu kita mencari ke buy ini, adakah masih kuat ataupun gagal. Yang pertama, kita carilah ada tak LT. Okey, LT. Lepas tu ada tak TKU ke buy. Okey, lepas tu ada tak 3CB macam yang sebelum ni, kan. Kita cari. So kat sini saya nak tunjuk adalah bila perjalanan ke buy, kat hujung ini saya tak tengok sangat yang belakang ni sebenarnya. Walaupun ada LT 1, 2, lepas tu LT berjaya ni, kan cikgu, diamond trend buy, kan, berjaya. Okey, kan, kita melihat pada yang hujung. Okey, hujung tu tak adalah bermaksud yang paling hujung, tapi biasanya dia kat hujung-hujung. Okey, kat sini ada apa? Candle buy, candle sell, candle buy. 3 candle yang berlawanan. Buy, sell, buy. 3CB. 3CB ini, kan, dia keluar 1 jam sahaja. Setiap TK, LT, TKU, 3CB sepatutnya dia mampu menggerakkan market 3 jam. Contoh mudah nak faham macam ini. Kalau kita entry, katakan ada arah buy, lepas tu kita pun entry buy. Entry buy sebab apa? Kau entry sebab apa? 3CB, okey, masuk buy kat sini. Contoh pukul berapa? Pukul 8. Kita pun dah boleh bajet lah pukul 8. Kalau 3 jam, kalau dia sepatutnya bergerak 3 jam, pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11. Pukul 11 nanti aku buka lah cat. Lepas tu tutup lah entry. Sepatutnya macam itu. Sebab apa? Sebab LT ataupun TKU tu dia kuat dan dia mampu menggerakkan market 3 jam. Jadi kenapa kita nak check kejap-kejap 1 jam, check 2 jam, check. Contoh dia macam tu kalau nak faham. So
Bila dalam kepala kita faham macam tu, kita pun tinggal main bola, pergi masak, pergi supermarket beli daging nombor 67, lepas tu pergilah buat potong, buat syabu-syabu, lepas tu belilah dia punya barang-barang sos cicah tu kan. Ada 3 jam lagi. Tu kita pun pergilah. Okey, kita pun buka. 1 jam je. Dia pun pergi ke sel. Dia pergi ke sel. Okey. Kat situlah kita faham 3CB ini gagal. 3CB ini gagal membuat trend ke buy. Jadi bila dia gagal membuat trend ke buy ataupun dia melemah, so dia menjadi diamond step 3 ke buy, jadi DSB 3. Okey, DSB 3 buy gagal, buy melemah. So kat mana kita nak tanda? Kita akan tanda pada atas dia, dekat sini lah, pada body kan, pada body. So kita tunggulah besok dekat situ untuk apa? Untuk pergi. Cantik pula terjun jahanam market. Cantik pula. Inilah dinamakan sebagai correlation line. Kalau satu lagi perkara yang nak kena faham adalah, memang kita nampak, line, kita pasang line, bang, ini dah break bang. Kadang-kadang dia break, sikit, kadang-kadang dia reject, kadang-kadang shadow, kadang-kadang tak sampai, kadang-kadang dia gerak terus. So kita kena faham lah, ini hanyalah petunjuk kita menyatakan besok sell. Sebab apa? 3CB buy gagal, DSB buy gagal, esok sell. So kat mana? Dekat sini. Bukanlah kau paku dekat sini ngam-ngam kan, dah break ni, kat loss lah. Tak ada. Dia kadang-kadang macam ni lah kan. Tapi nampak tak tujuan akhir dia tu? Okay, so kat sini kita dapat belajar satu perkara adalah sekarang ini, apa itu DS3. Yang kedua adalah kat mana nak tanda line. Yang ketiga, yang kedua adalah kat mana nak tanda line dia. Ini dinamakan, ini line ini kita akan tulis, biasanya kita akan lukis dia sebagai K lah, K, ataupun zon menunggu, ataupun lopak air yang menunggu. Kita tak kejar bang kancil bergerak kan. Kita nak kejar harimau. Harimau tu memang laju. Kau kejarlah macam mana sekalipun, dia babai kau macam tu je. Tapi kalau kita tunggu di lopak air, kita tahu kita akan menang. Sebab apa? Kalau kita berlawang dengan dia dari sudut kelajuan, kita kalah. Tapi kita faham kalau dia lari ke, dia memburu binatang lain ke apa-apa ke, dia akan dahaga air. Dan dia akan mencari lopak air. Kita tunggu je lah dekat lopak air ini. Nak tak nak, dia akan datang ke lopak air. Time tu lah kita kan. Maksud dia macam tu. Janganlah maksud dia macam itu. Okay, faham tak benda ni? 3CB. So kena pandai nak tengok. Jadi kalau kita ceritakan daripada keseluruhan market dari sini, kenapa dia sell kat sini kan, ini sell sebab ini pula sell sebab ini pula ini baru nak berjalan, ini pula kan, pergi sell ke pergi ke buy. Kau cari lah. Aku dah cerita dah kan, ikut dari sudut formula arah F1, F2, F3, F4. F1 ada tak? F1 tak ada. F2 ada tak? Tengok pula F2 tak ada. F3 ada tak? F3 pun tak ada. F4 lah. So F4 kita akan buka 8 diamond. 8 diamond yang pertama, cari pula LT ada tak? LT tak ada. TKU ada tak? TKU tak ada. TKCB ada tak? TKCB ada. Contoh dia macam tu. Kita akan ikut jumpa mati kat sini. Kita akan tengok, ada 3CB sell gagal. So hari ni ke buy kan. Kat mana nak menunggu? Gunalah correlation line tersebut menunggu. Ataupun nak entry, pakailah TK yang pergi ke arah SS1. Itu sahaja. Saya tak nak tunjuk contoh banyak-banyak. 3CB ni dia jarang sikit lah terbentuknya. Dia lebih banyak bermain dengan LT, dengan TKU macam tu. Okay, faham? Tak ada juga. Kat sini
sini. Kan banyak 3CB ni. Kalau kita kira, oh, ini 3CB sel gagal. Tadi cikgu cakap memang aku dah pesang awal-awal. Ini 3CB kan. Alamak. Jadi okey, tak apa. Kita masuk kepada demo step 4. Faham Sekian, terima kasih.